Lord of the Ring. Dalam itu ada adaptasi-adaptasi figura-figura. Nama-nama yang dimaksudkan di dalam fenomena akhir zaman. Anda akan lihat satu dinding yang tinggi dan tebal yang mengawal Sauron. Itulah yang dimaksudkan sebagai Isengard, iaitu tembok Ya'juj dan Ma'juj. Dalam tu ada tentera-tentera Dajjal yang dinamakan The Witch King. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. Ada lelaki yang berpakaian putih, berjanggut panjang, rambut panjang. Itu adalah Gandalf. Siapa dia? Imam Mahdi. Ada yang muda, yang berwatak pahlawan, Aragorn. Itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Tetapi dalam banyak-banyak watak ini, Nabi Isa tenggelam, Imam Mahdi tenggelam, Sauron tenggelam,